Oke, ini kebun nanas yang masih semak. Hari ini saya nak tebas. Oke, ini video atau video sebelum bersih lah. Nanti selepas bersih saya akan ambil kembali balik videonya. Nah, ini tarap. Di ujung sana tarap. Hari ini saya akan tebas, itu pun tarap keliling ataupun seluruh kawasan ini lah. Nanti saya akan ambil video selepas saya selesai tebas. Boleh nampak nanti perbezaannya.